No, cicik 38 Nabi. Cicik 38 Nabi. Mai. Cek mai. Cek dengan orang Maghribi. Cicik 38 apa? Yang ni semua skema besar. ابن عبد العزيز ابن محمد ابن عبد العزيز ابن محمد ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن عيسى ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الصمد ابن مولاي عبد السلام ابن مشيش وهو العلمي الشريف الحسني ومشيش سليمان بن الشريف أبي بكر ابن علي ابن سيد محمد حرمة الله ابن عيسى ابن سيد سلام العروس ابن مولاي أحمد المزوار ابن سيد مولاي علي حيدرة ابن سيد محمد المنتصر بالله ابن سيد مولاي إدريس ابن سيد مولاي إدريس الفاتح الأكبر ابن سيدي ومولاي عبد الله الكامل ابن فاطمة بنت الحسين وابن الحسن بن حسن رضي الله عنهم وعليهم السلام ابن فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي ولا فخر. لها لا تحتاج إلى ترجمة. وهذا على وجه التعريف لما قد تنام إلينا وسمعنا من طلب بعض الناس لبعض التوضيح، وهذا لا يعيبنا أبدا ولا يعيب السائل، لأنني من بلد بعيدة وجرت الأمور أن يقع التمحيص والنظر ممن هم أهل للنظر. Maulad sebentar tadi menyebutkan nama daripada nasab beliau sendiri, yang mana banyak orang menafikan nasab beliau. Daripada Maulad sendiri, Maulad Muhammad Amin, sampailah pada Rasulullah SAW, kita lihat apa yang Maulad sebut tadi daripada kalangan-kalangan, dan boleh cek kerana apa Maulad menyebutkan. Maulad menyebutkan kerana ramai orang pertikaikan, maka pada malam ini aku menyebutkan kepada kamu semua. Aku tidak mahu mengaibkan sesiapa, dan aku faham kerana aku ini adalah orang daripada orang yang jauh, dan aku menyebutkan nasab ini bukanlah kerana untuk belagak, kerana untuk sombong, tidak. Bahkan untuk menjelaskan supaya tidak ada lagi tuhmahan-tuhmahan. Kalau siapa ada kira tadi memang cukup 38 orang. وهذا لا يعني شيئا إلا الانتماء للعترة المصطفوية الكريمة ولآل البيت النبوي الشريف، ولا ندعي عصمة ولا مهدوية، عافانا الله ممن يقول ولا شيء من هذا، وليس لنا شيء زائد على أحد، إنما نحب سيدنا المصطفى وأجبنا من يحب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Aku datang adalah kerana kecintaan kamu semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kamu kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mendakwa apa-apa sekalipun. Sedikit pun aku tidak mendakwa apa-apa, bahkan mendakwa alim pun tidak. Aku tidak pernah mendakwa aku ni orang alim, ataupun mendakwa aku ini maksum, kebal dosa. Aku tidak, bahkan aku tidak pernah mendakwa diri aku Mahdi. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah Ta'ala ampunkan orang-orang yang mana mendakwa aku ini sebagai Mahdi. Sama sekali tidak, aku bukan Mahdi. ثم إنه من العقل النظر في الأمور والتبصر والتبين وتحكيم العقل وتحكيم الدليل وتحكيم في الدليل والعقل. أهل الدليل والعقل، أهل الحل والعقد، أهل الناس الذين لهم هذا بعد النظر وهذه النية الصالحة والصادقة في تبيين الأمور وتمحيص الحق من الباطل. Bahkan yang disebutkan ini adalah kerana kita nak menjelaskan kepada orang-orang yang mana betul-betul mencari kebenaran, orang yang mana nak cari dalil, apakah bukti kata-kata ini betul ataupun tidak. Maka disebutkan pada malam ini supaya kita adalah kerana untuk menjelaskan kepada orang yang mana dia ada niat yang baik, ada niat yang saleh, kerana dia nakkan kebenaran, bahkan nak menjauhkan daripada benda-benda yang mana sesat, benda-benda yang mana benda yang salah. Maka kerana itu diperjelaskan pada malam ini. هذا وإن لأهل الله وخواصه نظرا لطيفا في مثل هذه الأمور، فإن سيدي مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وجدي الأعلى، وهو شيخ الإمام الشاذلي على علمكم، كان يقول اللهم إن الناس سألوك تسخير الناس لهم ورضوا بذلك منك. Bahkan para auliaillah, para ahlillah, orang-orang yang mana sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini sangat cermat, sangat berhati-hati dan membincangkan perkara-perkara sebegini, sebagaimana moyang kepada Maula kita sendiri,
iaitu Maulai Abdul Salam Ibn Mashish, yang mana merupakan salah seorang daripada moyang Maula sendiri, mengatakan yang mana Maula Abdul Salam Mashish ini mengatakan sungguh manusia mereka ini menghendaki sesuatu yang mana boleh merugikan diri mereka sendiri. Dan aku kembalikan semuanya kepada Engkau ya Allah.